Bos. Kenapa? Kalau EG saya buat macam ni boleh tak bos? Izin kau nak exhaust keluar macam ni? Keluar api bos. Tak payahlah. Kenapa? Yang exhaust yang kat belakang tu pun orang dah marah tau. Sebab tu Bising. saya nak pindah ke depan. Oh, kau ingat kalau pindah ke depan, orang boleh senyap. Macam tu. Tapi bos, owner dia bos orang Brunei tau. Ya. Ya. Tu. Ni. Owner. Owner Orang bos. Brunei? Orang Brunei bos. Tapi betul tengok dia pegang apa? Ini apa? Dia pegang easy. Dia beli kotak easy bos. Kawan, tengok ini adalah kereta daripada Brunei. Ha? Daripada Alakanda Garage. Maksudnya dia bengkel lah. Ha. Tapi tengok setup dia. Full lain macam mana? Ini adalah kereta ni di macam ni duplicate. Maksudnya dia ada lagi sebiji kereta yang memang betul-betul buat drag. Yang ini direka untuk auto show. Aha. Tetapi enjinnya dah di-rebuild. Supaya lebih pada show off, bukan untuk kelajuan. Faham. Faham tak? Faham. Dia ada 2 biji kereta, satu biji memang khas untuk drag. perlombaan. Satu lagi yang macam ni, Untuk inilah untuk show off. Faham. Tengok, tapi apa yang ada dekat kereta drag pun ada dekat sini juga. Contoh macam rim, pakai SSR Type C. Tayar mantap. Tengok dalam dia bos, lain macam bos. Seat lagi, dashboard carbon fiber, roll cage lagi. Daripada Brunei towing. Datang sini untuk event False Culture dipersembahkan. Sebab tahun lepas nak datang tapi tak lepas. Sebab ada isu dengan border. Tapi kali ini dia lepas, santai, barang sampai. Barang baik bos. Ini baru betul fighter-fighter Brunei yang marem.